Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, JHEAIPP, tampil menjelaskan isu tula yang mendakwa penglibatan umat Islam dalam dakwah sesat menerusi Interfaith Water Ceremony yang tula di media sosial sejak Khamis. Menurut kenyataan JHEAIPP, isu berkenaan timbul selepas satu akaun Facebook memuat naik artikel bertajuk Siri 18, Muslim terlibat dalam dakwah sesat Interfaith Water Ceremony pada Khamis yang mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. JHEAIPP menjelaskan, kandungan yang dipetik dalam artikel berkenaan merujuk kepada satu program yang berlangsung 7 tahun lalu di sebuah hotel di Seberang Jaya. Terdahulu pemilik akaun Facebook, Ahmad Ikram Muhammad Noor dalam satu hantaran menerbitkan satu artikel, Muslim terlibat dalam dakwah sesat Interfaith Water Ceremony. Menurutnya, dalam program Loving Couple Festival di Dewan sebuah hotel itu pihak gereja turut melaksanakan ritual Interfaith Water Ceremony. Jelasnya, Interfaith Water Ceremony atau Unity Water Ceremony merupakan sebuah upacara berdoa bersama dengan pemimpin agama-agama lain yang menjadi agenda penting dalam ritual gereja unification. Dalam upacara ini, para pemimpin pelbagai agama akan menuangkan air ke dalam sebuah bekas, kebiasaannya mangkuk kaca, selepas bacaan doa atau ayat suci daripada setiap wakil agama, sebagai lambang kepelbagaian yang bertemu dalam satu kesatuan di bawah Tuhan. Mereka menjadikan air sebagai lambang kehidupan dan penyucian, manakala campuran air melambangkan perpaduan agama-agama dalam satu kesatuan. Pertubuhan Gereja Universal Peace Federation, UPF, sering menyelipkan upacara ini dalam sesi doa rentas agama, katanya.